Kita ambil cerita yang lurus. Bermakna kita tak buat spekulasi, tetapi kita kutip apa yang tersiar di TikTok. You buat pembedahan bariatrik and you kata tak mahu family tahu. And husband pun ikut cakap you tak mahu kasih tahu pada your family. And dia ikut cakap you, dia tak kasih jumpa. Sebab you kata you tak nak jumpa sesiapa. Dia patuh akul kepada permintaan you. Your family curious, susah hati, risau tentang kesihatan you. Diorang datang, dia nak potong usus, nak buat eksperimen. They were so worried, risau. Lagi tak boleh jumpa, diorang lagi anxious dan agresif. Bila terserempak your hubby, diorang harass him physically. Pecahlah cermin kereta, RM580. Adalah sepihan cermin itu kena atas kepala darling you, and kepala pun kena dengan helmet. Your hubby marah, buat laporan, dakwa. Tadi sebutannya di mahkamah, and mereka dijamin dengan RM1,500 setiap seorang. Datang pagi-pagi tadi, mak dah tua kan, very kampung style. Abah pun cool saja ikut, senyum. Abang dengan adik you pun ada sekali. Semuanya tak mengaku bersalah, datang semula untuk sebutan yang akan datang. Kalau I jadi you, dah semua husband dengar dari mula, ni cerita lurus dengar segala permintaan. Kenapa you tak minta dengan husband, tolonglah jangan dakwa my family. I know they are wrong, diorang beremosi, tapi ini salah saya. Saya yang tak nak jumpa, saya yang begitu, saya yang begini, saya yang nak buat the operation, nak kurus tapi tak nak orang tahu. Kesian dekat diorang. Semua salah saya. Diorang serang you sebab nak minta sangat-sangat. Maafkanlah diorang demi saya. Saya tak sampai hati tengok kalau you nak dakwa juga. Yelah, you kena itu, kena ini, kan benggol-benggol. Saya faham, tapi saya minta tak payahlah bawa saya ke mahkamah. Saya tak mau pergi. Saya tak sampai hati. Dan bukanlah berpimpin tangan pergi court. Husband mendakwa family sendiri. So, conclusionnya, tanggang di zaman moden ini ada. Buatlah penilaian sendiri. I tak kata apa-apa. I cuma menceritakan balik. Semua salah si tanggang. I sumpah si tanggang jadi peti ais untuk I simpan santan. Bad girl, bad.